Tiba-tiba, banjir besar melanda Brookhaven. Boy dan Agent sibuk menyelamatkan semua penduduk. Tapi, siapa sebenarnya yang buat banjir ini? Yen nampak sesuatu yang mencurigakan. Dua lanun itulah yang buat Brookhaven jadi banjir. Jadi sekarang, Yen akan menyamar jadi lanun untuk siasat perkara sebenar. Hai, nama saya Yen. Saya ahli baru kumpulan lanun. Oh, rupanya awak ahli baru. Boleh Yen tanya, kenapa awak berdua buat Brookhaven jadi banjir? Sebab kami lanun parti. Kami suka serang bandar dan buat parti. Sekarang, kami nak serang Brookhaven. Jadi, kami buat Brookhaven jadi banjir. Bila banjir, kapal lanun boleh masuk. Lepas itu, kami akan rompak bank dan buat parti di sini. Oh, rupanya lanun ini nak serang Brookhaven supaya boleh buat parti. Boleh Yen nak tanya satu soalan lagi? Boleh. Berapa ramai ahli lanun parti? Tengok di sana. Kami ada 60 juta lanun. Oh tidak. Brookhaven dalam bahaya. Yen kena cepat beritahu. Boy dan Agent. Boy, Agent, ada ramai lanun nak serang Brookhaven. Mereka nak rompak bank dan buat parti. Apa? Ramainya lanun. Macam mana kita nak lawan mereka? Oh, lanun-lanun itu nak serang Brookhaven. Mereka nak rompak bank dan buat parti. Jangan risau. Boy ada rancangan untuk selamatkan Brookhaven. Ini rancangan kita. Mula-mula, guna kuasa taufan. Boy akan perlahankan pergerakan mereka. Lepas itu, Yen dan Agent pergi ke bank, pindahkan semua duit ke tempat selamat. Kemudian, bila lanun sampai ke bank, mereka akan nampak duit dah tak ada. Jadi, mereka tak boleh buat parti di sini. Duit di Brookhaven dah tak ada. Kalau macam ni, kita tak boleh buat parti. Jom kita balik saja. Macam mana? Hebat tak idea, Boy? Fuh! Sungguh hebat, Boy. Memang terbaik. Tunggu apa lagi? Jom kita mulakan rancangan ini sekarang. Sekarang, Boy akan pergi ke arah dua lanun itu. Dengan menggunakan papan luncur ini, Boy boleh terbang di udara. Menurut Yen, kumpulan lanun itu ada di sana. Jom, kita tengok dengan lebih dekat. Boy kena hati-hati, supaya mereka tak perasan. Aha, itu dia. Boy sudah nampak mereka. Oh, rupa-rupanya mereka lah kumpulan lanun parti. Yen, Agent, Boy sudah sampai di sini. Baiklah, Boy. Yen dan Agent akan masuk ke bank sekarang. Jom, Agent. Kita berenang masuk. Jom. Bagus. Kita sudah sampai di pintu masuk bank. Nampaknya, Brookhaven sudah banjir. Sekarang kita boleh naik bot dan pergi ke bank. Lepas ambil duit, kita boleh buat parti di sini. Oh tidak, kumpulan lanun sudah bergerak ke arah bank. Boy akan guna kuasa taufan untuk perlahankan bot mereka.
kenapa angin tiba-tiba jadi kuat. Sekarang bot kita tak boleh bergerak. Boy, kami ada masalah besar. Air telah rosakkan pintu masuk bank. Sekarang, kami tak dapat buka pintu ini. Jangan risau, kita guna enjin bot yang lebih kuat. Bagus! Sekarang bot kita dah boleh bergerak semula. Alamak! Boy tak berjaya halang mereka. Lanun itu sedang menuju ke bank Brookhaven. Tapi pintu ini masih rosak. Kami tak dapat masuk ke dalam bank. Yen, ke tepi. Ejen akan guna kuasa override. Dengan kuasa override, ejen boleh kawal semua peranti elektronik. Bagus. Pintu bank sudah dibuka. Sekarang Yen akan pindahkan semua duit ke tempat yang selamat. Nampaknya kita sudah sampai di bank. Awak tunggu di sini. Biar saya masuk ke dalam bank. Saya akan berenang naik ke atas. Oh, inilah pintu masuk bank. Sekarang, saya nak ambil semua duit di sini. Apa ni? Kenapa tiada duit? Alamak, ini masalah besar. Saya ada berita buruk. Tiada duit di bank Brookhaven. Apa? Kalau tiada duit, kita tak boleh buat parti. Betul tu. Jom kita balik. Ketua, tiada duit di bank Brookhaven. Rancangan kita terpaksa dibatalkan. Maksudnya, kita tak boleh buat parti di sini. Semua orang, jom kita balik rumah. Baguslah. Semua lanun itu sudah pergi. Nampaknya kita berjaya. Selamatkan Brookhaven. Sekarang, tiada lagi bahaya di sini. Lepas ini, kami semua boleh raikan bersama-sama. Tak sabar nak jumpa Yen dan Ejen. Itu pun mereka. Yen, tahniah sebab berjaya. Pindahkan semua duit ke tempat selamat. Yen, kenapa awak menangis? Boy, kita ada masalah besar. Ejen jatuh sakit. Kenapa Ejen tiba-tiba jatuh sakit? Apa yang sebenarnya berlaku? Ejen terlalu penat. Dia berlari untuk selamatkan orang ramai. Dia juga berenang dalam air banjir yang sangat kuat. Tadi pula, Ejen guna kuasa override mode. Override mode itu buat badan Ejen jadi semakin lemah. Sekarang, jantung Ejen tidak kuat seperti biasa. Kita mesti pulihkan jantung Ejen sebelum terlambat. Ubat untuk jantung Ejen ada di hospital. Tapi hospital sudah banjir dan semua ubat telah rosak kena air. Maksudnya, kita tak boleh guna ubat itu. Kalau begitu, kita mesti cari cara lain untuk sembuhkan Ejen. Bersambung. Tekan sini sebelum terlambat.